Kawan-kawan, pernah makan bubur lambuk tak? Hidangan ini sangat istimewa kerana senang didapati di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Zafira dari Sejati Production. Hari ini sekolah saya mengadakan program mengacau bubur lambuk anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dengan kerjasama Masjid Al-Fatih. Bubur lambuk ini akan diedarkan kepada para pentadbir, guru-guru, staf, pekerja dan semua warga SK Jati. Bersama kita ialah Pak Su, Chef Bubur Lambuk pada hari ini. Apakah perasaan Pak Su dalam membantu SK Jati untuk menyediakan bubur lambuk? Perasaan Pak Su begitu gembira sebab di mana bukan ulung kali Pak Su buat bubur lambuk di sekolah ni. Jadi dah masuk kali kedua dan ketiga. Selama ni pun memang Pak Su pernah bertugas di sekolah ni sebagai tukang kebun. Dan sampai sekarang pun Sekolah Jati masih lagi berhubung dengan Pak Su atas apa-apa juga kurikulum apapun Pak Su akan ikutilah. Di sini Pak Su memang buat bubur lambuk tiap-tiap tahun untuk infak kepada jemaah yang dekat kampung ataupun di mana-mana sajalah. Pak Su ucapkan terima kasih kepada SK Jati kerana sudi menjemput Pak Su yang mana mengenali Pak Su dan tak mengenali Pak Su. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Su. Sahaja untuk liputan hari ini. Selamat menjamu selera dan selamat berpuasa. Jangan lupa like, komen dan follow channel Sejati Production untuk liputan program-program yang lain. Bye!